Ini enggang, ini enggang, ini enggang, ini bukan enggang. Bukan, ini Patrick. Baru-baru ni di muka buku, sahabat kita Azamuddin Nasir ataupun lebih dikenali sebagai anak Umi Sukautan ada berkongsi satu posting daripada netizen bernama Shen, gambar ni. Dan kemudian ibarat lori isekai melanggar, saudara kita Muhammad Khaidir Arif dikenali ekspertis dia tentang reptilia dan ular. Dia ada kongsi gambar ni pula. Jadi kali ini saya nak kongsikan satu perbezaan antara burung tuken dan burung hornbill. Saya nak kongsi satu je. Saya tak nak kongsi lebih-lebih. Sebab kalau saya kongsi lebih-lebih, nanti ada kepala yang berpusing macam Beyblade, ada yang mulut berbuih muntah hijau ni. Perbezaan yang paling mudah korang nak nampak untuk kedua-dua burung ni adalah pada paruhnya. Kalau korang tengok untuk burung tuken, paruh burung tuken dia lebih besar dan lebih lurus. Kalau ada bengkok tu, dia bengkok sikit tapi tak ketara. Manakala untuk burung hornbill pula, paruh dia lebih panjang dan lebih bengkok ke bawah. Tapi perbezaan yang paling ketara sekali yang korang boleh tengok kat sini adalah ini. Hornbill dia ada satu struktur keras dekat atas bahagian paruh atas dia, iaitu kita kenali sebagai kas. Kas ni ada dekat burung hornbill je, tak ada dekat burung tuken. Jadi korang ingat, hornbill ada kas, tuken tak ada kas. Hornbill ada kas, tuken tak ada kas. Jadi kalau korang tengok burung-burung enggang ikonik kita macam great hornbill, rhinoceros hornbill, oriental pied hornbill, helmeted hornbill, burung-burung ni ada wujudnya kas dekat atas paruh dia orang. Membezakan kedua-dua burung ni adalah sangat penting sebabnya burung tuken secara semula jadinya tak ada dekat Malaysia. Manakala burung enggang, burung hornbill pula merupakan ikon yang sangat penting untuk identiti Malaysia dan merupakan flagship species untuk wildlife conservation di negara ini.